Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Episod yang ke-6. Sebenarnya kita ada topik utama yang kita nak cerita pasal Felda. Faiz, sahabat saya yang sama-sama kita hosting pada episod ke-6 untuk Open Mic Malaysia. So, Faiz, sebelum kita nak pergi ke topik utama, which is topik yang melibatkan Felda, kita ada satu topik selingan untuk first segment kita ni. Kita nak cerita yang orang tengah kecoh-kecoh sekarang ni lah berkenaan dengan KWAP, e-fishery ni. Kumpulan Wang Amanah Pencen. Yes. So, boleh tak kita simplifykan perkara ni kepada viewer? Apa sebenarnya isu dia? Kita simplifykan lah ni untuk masyarakat umum faham e-fishery dan dana co-op. Dia jujurnya satu perkembangan yang baik apabila masyarakat mula untuk bersikap tegas dan ambil prihatin tentang isu-isu yang melibatkan dana awam. Dan benda ini ialah PMX bukan seorang figura yang menutup cerita-cerita yang teruk macam ni. Beliau adalah individu yang mendedahkan isu ini di Parlimen dan di Dewan Negara yang boleh disemak imbang ditanya oleh siapa sahaja tentang isu e-fishery yang ada kaitan dengan dana co-op. Paling mudah nak faham macam ni lah. E-fishery adalah satu skim ataupun satu perniagaan yang kita boleh invest, dibuat di Indonesia, tetapi ada mungkin dikatakan sebagai penipuan manipulasi di sana yang menyebabkan co-op menjadi mangsa lah. Dan bukan saja co-op jadi mangsa, termasuk Sovereign Wealth Fund daripada Singapura juga menjadi mangsa. Termasuk juga SoftBank daripada Japan yang sangat besar. Betul. So bermaksud ini bukan masalah kita, ini masalah mereka. Dan nama dia Gibran Huzaifah dah pun dijatuhkan hukuman, didakwa dan dijatuhkan hukuman selama 9 tahun kerana penipuan terancang. Lebih kurang cerita macam itulah. Cuma apabila benda ini berlaku pada co-op, PMX mendedahkan dan mencuba untuk mendapatkan kembali duit dana tersebut sebab dana awam. Dan akhirnya pada saya inilah satu perkembangan yang baiklah. Kita tidak tutup seperti mana yang berlaku sebelum ni, seperti 1MDB yang mana Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan juga pengerusi 1MDB cuba untuk tutup kapet. Lepas kalah barulah terbuka semua cerita. Sekarang ni nampak ada kecurangan, terus publikkan, cerita kepada publik dan usahakan untuk mendapat balik dana tersebut lah. Cuma mungkin kebimbangan awam yang mungkin dana co-op dah semakin merosot, menyusut, tidak. Yang kerugian dicatatkan mungkin bernilai 164 juta lebih kurang. Tetapi keuntungan tahunan tahun lepas dianggarkan mencatatkan sekitar 12.9 bilion. Keuntungan? Co-op mencatatkan keuntungan pelaburan sebanyak 12.9 bilion. Wow. Kadar pertumbuhan tahunan CAGR 8.5% masih kekal utuh. Dana keseluruhan co-op semakin membesar menjadi 195 bilion, semakin besar. In total. Ya, tidak tergugat sebenarnya. Cuma kita masih perlu firm 164. Saya tak pasti berapa angka sebenar. Lebih kurang 200 juta tersebut. Angka itu adalah dana rakyat mesti dapatkan kembali. Betul. Dan jangan sekali-kali untuk tutup bawah kapet. Dan Alhamdulillah PMX mengambil tegas isu ini dan masyarakat juga semakin terbuka, semakin kritikal. Ini yang kita nak. Kita tak nak 2 NDB berlaku cukuplah 1 MDB. Betul. Dia pada pandangan saya lah Faiz kan, saya nampak dalam isu co-op ni yang dimainkan di social media berkaitan dengan ni pihak pembangkang punya naratif lah kan. Kononnya mereka nak melemahkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tapi hakikatnya apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, saya percaya tidak akan ada Perdana Menteri yang lain sebelum ni yang berani ambil tanggungjawab untuk menjawab secara terbuka dan beri peluang whoever untuk grill dia dalam Dewan Parlimen dan juga Dewan Negara. Ya, dan saya tambah lagi nak bagi mudah faham e-fishery, individu yang paling bermasalah, yang paling bersalah, nama dia Gibran Huzaifah. Okay. Kalau nak mudah faham, kalau kes Felda, siapa individu yang bertanggungjawab? Isa Samad. So inilah individu yang sebenarnya bersalah, yang sebenarnya membuatkan satu benda yang baik jadi buruk. Akhirnya menjadi perangkap kepada mereka yang melabur lah. So pada saya, seperti mana yang Izzat kata, PMX mengambil keputusan yang tepat untuk dedahkan secara terbuka. Tidak menyorok apa-apa fakta dan memberi ruang dan peluang di peringkat Parlimen dan juga Dewan Negara untuk bertanya. Ini satu perkembangan yang sangat-sangat sihat untuk Malaysia. Ya, dan inilah sebenarnya yang sepatutnya diamalkan daripada dahulu lagi berkaitan dengan apa-apa kecurangan, apa-apa berkaitan dengan mungkin kita sendiri tak pernah expect ditipu. Saya just nak cerita sikit je lah berkenaan dengan e-fishery ni. E-fishery ni, Gibran Huzaifah ni, pada peringkat awal untuk beliau mendapatkan dana agak susah.
dan beliau dinasihatkan untuk memanipulasi keuntungan syarikat beliau untuk memudahkan mendapat dana. So itu sedikit yang mungkin korang boleh search sendiri. Banyak di kalangan pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan yang telah menerangkan soal KWAP dan juga e-fishery ni. Bukan yang pro kepada mana-mana parti politik sekalipun. Dan saya harap kalau ada lagi pihak-pihak di sebelah sana yang mungkin nak menjadikan ini sebagai satu pertikaian politik, modal politik nak melemahkan Perdana Menteri Malaysia, saya persilakan. Ni kawan saya ada. Di parlimen di parlimen je awak hantar ahli parlimen pembangkang untuk grill Anwar Ibrahim di setiap PMQT. So pada saya ni, jujurlah saya nak ulang lagi sekali, kita dah semakin menuju kepada negara yang lebih berintegriti. Buktinya Corruption Perception Index semakin baik. World Bank punya report pun menunjukkan kita melawan corruption semakin baik, dan terbukti PMX kita tidak takut untuk mendedahkan sebab tidak ada satu sen pun masuk dalam akaun beliau. Yes, dan saya pun, sebelum kita pergi ke topik seterusnya, saya pun ternanti-nanti bila kenyataan terbaru daripada Datuk Seri Ibrahim. Beliau tidak takut untuk mendedahkan laporan RCI berkaitan dengan tabung haji. Yang tu paling best. Okay, so kita nak pergi ke next topik. Korang stay tune. Zat, kita hari ni bawa guest yang paling tepat nak cerita. The right person lah. Nak cerita pasal Felda. Rauzan Esa, tak nak buang masa, perkenalkan diri 30 saat. Okay. Assalamualaikum, saya Rauzan bin Esa, anak dan cucu peneroka Felda, Johor. Atuk saya peneroka, ayah saya pun peneroka. Wife saya pun cucu peneroka, Johor juga. So dengan Felda ni memang saya sangat aktif lah. Bermula 2007 bersama Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan, iaitu Mazlan Aliman. Lepas tu saya pegang jawatan Setiausaha Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan bersama masa tu Nasai Ismail sebagai presiden lah. Jadi sepanjang tempoh tu memang banyak isu-isu Felda yang kita bangkitkan. Dan hari ni sebenarnya bukti apa yang kita perjuangkan dulu adalah benar dan tepat. Contohnya kita bantah penyerahan FGV dan hari ni FGV dinyah senaraikan. Okey, jap. Apa masalah Felda? Direct. Masalah Felda secara makronya. Makro dulu. Secara makronya ialah nombor satu ialah kewangan. Felda ni dulu adalah satu-satunya institusi yang berfungsi menjaga sosio-ekonomi di Malaysia. Berfungsi tanpa peruntukan operasi daripada kerajaan daripada 96. Sebab apa? Sebab Felda ni telah berjaya dibina satu model yang lengkap yang menjana pendapatan dan keuntungan melalui industri sawit dan getah 1 hingga 2 bilion setahun. Untung. Okay. Untung selepas cukai direkodkan 200 juta hingga 1.1 bilion setahun. Dikembalikan kepada peneroka. Yes. Sebelum penyenaraian FGV, Felda untung 3.9 bilion 2007 sampai 2011. Okay, jadi apa masalah Felda? Itu Felda ni sebelum bermasalah. Sebelum bermasalah, Felda ni sangat berjaya. Kita berjaya menyelesaikan hutang pembangunan Felda 8.7 bilion yang sepatutnya selesai pada 2020. Tapi kita telah selesaikan pada tahun 2000. Awal 20 tahun lebih awal. 20 tahun awal. Inilah kejayaan yang besar. Sebab tu LB Johnson datang ke Negeri Sembilan sampai ada nama Felda LBJ. Soeharto datang ke Selangor jadi Felda Soeharto sebab model tu cantik. Model yang paling berjaya. Kita berjaya keluarkan sebab tu agenda ataupun slogan Land for the Landless, Job for the Jobless pada masa tu kita tercapai. Macam mana kita capai? Land for the Landless. Dulu peneroka datang selai sepinggang. Ada sampai umpat-umpatnya macam tu lah. Datang rumah pun kosong, masuk dan kena kerja dekat ladang. Ladang tu perlu kerja. Job for the jobless. Okay. Tapi bila peneroka mengusahakan ladang tersebut, hasilnya ditolak untuk kos pembangunan. Maksudnya peneroka masuk memang dalam keadaan berhutang. Okay. Tapi hutang itu dibayar melalui hasil yang dikerjakan oleh peneroka daripada ladang yang diberi 10 ekar tu. Bayaran kembali kita sebut. So hari ni dah lebih 90% peneroka telah mendapat hak milik. Maksudnya kerajaan telah berjaya masa tu dengan model itulah. Kerajaan telah berjaya mengeluarkan masyarakat kita pada pra ataupun post kemerdekaan, kan? Sebab kita 56, Merdeka 57. So hari ni kita ada 112,638 peneroka yang dah keluar daripada kemiskinan, ada rumah,
ada kebun dan ada pendapatan daripada ladang. Okay. Apa masalah Felda? Ya. Masalah Bila bermula je? Okey. Bila mula je? ibu segala permasalahan Felda hari ini ialah penyenaraian FGV tahun 2012. Kenapa Bukan- saya kata begitu? Bukan masa tu Najib cakap durian runtuh. Najib jamin untung. Bukan Jamin- saja jamin jamin untung. Jamin. Susah kita nak dengar orang Jamin untung, pelaburan jamin untung. Biasa kalau pelaburan jamin untung ni scam. Memang ada statement tu. Ada. Official. Ada. Jamin untung Yes, Wow. jamin untung. Keluar berita TV3. Segala berita semua keluar pasal jaminan durian runtuh. Yes. Masa tu zaman Najib. Ya, Dan jamin. statement yang peneroka khianat kalau tak tantangan tu masa tu juga. Itulah kumpulan daripada kami lah. Oh, ini pengkhianat Felda lah ni. Ya, kami asasnya kita bukan bantah penyenaraian semata-mata. Okey. Tapi bila kita lihat kaedah penyenaraian dan fungsi model Felda itu diubah sepenuhnya. Okey. Itulah puncanya kenapa FGV ni sebenarnya ialah enjin Felda. Ataupun dulu kita sebelum FGV nama dia Felda Holding Berhad. Felda Holding Berhad yang beri keuntungan Felda yang saya cakap tadi bilion-bilion tu. Okey. Barulah Felda boleh menguruskan hal ehwal broker, uruskan ladang, uruskan kebajikan, uruskan pendidikan melalui keuntungan itu. Sebab tahun 90 Felda dah tak ambil broker. Ada 350,000 hektar tanah komersial yang kerajaan bagi dekat Felda. Okey Felda, aku bagi kau 350,000 hektar ni, kau urus keuntungan tu, kau ambil, kau uruslah broker ni tanpa peruntukan operasi daripada kerajaan. Self-sustain kan? Self-sustain. Cuma apabila disenaraikan bermulalah episod hitam Ya. yang dikatakan rugi setiap tahun. Betul? Felda ikut rekod laporan tahunan 2017. Masa tu Syahrir Samad jadi pengurusi Felda. Dia berani keluarkan laporan tahunan 2017. Jelas menunjukkan 2012 listing, 2013 sampai 2017 Felda rugi 1 bilion at least setahun. 1 bilion, 2 bilion, 3 Yes. bilion, 5 bilion yang Yes. sebab saya ada buat posting tersebut. Saya Ya. senaraikan. Itu Ya. laporan tu dikeluarkan oleh Syahrir Samad sebagai pengerusi. Ya, ketika Syahrir Samad sebagai pengerusi. Kita pujilah. Dialah yang berani mengeluarkan, sedangkan tahun-tahun sebelum tu laporan tahunan tak pernah dikeluarkan. Kenapa tak dikeluarkan? Itu saya tak pastilah. Tapi mungkin nak selindung lah apa masalah yang berlaku. Sebab macam mana Felda nak buktikan bahawa dengan melalui penyenaraian tu Felda untung. Okay. Macam mana Felda nak untung sedangkan sebelum penyenaraian Felda pegang FGV, pegang FGV ataupun FHB FHB. 100%. Ataupun 51% Felda pegang, 49% KPF pegang. Okey. Ini nanti rantaian dia tu. Terus bagi kesan pada broker hari ni. Walaupun dia bagi 15,000 durian runtuh pada ketika itu semua adalah racun yang penyakit yang Berlaku broker sekarang hadapi lah. hari ni. Okey. So cerita 5 tahun rugi tu cerita betul. Diuruskan oleh orang Melayu pun betul. Yes. Yang mengalami kerugian pun majoritinya Melayu, betul? Ya. Diuruskan oleh orang Melayu pun betul. Betul. Perdana Menteri pun orang Melayu, betul? Betul. So masalahnya siapa yang bermasalah sekarang ni? Dia Saya boleh lebih sebut dalam Felda tu tak ada seorang pun Cina. Okey. Dalam perusahaan Itu dalam kita dengar. perusahaan dalam menara Felda tu tak ada seorang pun Cina. Parti pemerintah waktu tersebut siapa? Masa tu memang Barisan Nasional lah. Yang majoritinya siapa? Majoritinya memang Melayu. UMNO. Yes. UMNO Melayu. Ya. So UMNO yang menjanakan Melayu. Boleh disebut macam tu lah. Okey, jangan marah. hakikat. Itulah keadaan dia. Ya. Okey, saya sambung sikit. Okey. Kan, apabila FGV disenaraikan, diubah model, aset ladang, kilang dan perniagaan utama tu dipindahkan kepada FGV. Felda hilang kawalan walaupun dia pegang 34%, tapi dalam untuk listed company dia masih terhad. Tak, sebab dia hanya pegang 34% berbanding 51% sebelum ni. Dan Felda hanya boleh menerima dividen saja. Okey. 34% tu. Berbalik pula kepada FGV, selepas penyenaraian 2011 FGV untung 1 bilion. Masa dah tukar nama kepada FGV. Okey. 1 bilion lebih. 2012 listing. 2013 untung hanya tinggal bawah 500 juta. Okey. Average 5 tahun tu memang untung bawah 1 bilion. Kurang daripada 800 juta. Ada yang 200 juta, ada yang 500 juta. Jadi kalau sebelum ni Felda memerlukan, katalah kita kata masa tu Felda perlukan kos operasi 800 juta. Kan? So kalau dia untung kata 500 juta, 34% pun berapa ratus juta. Rugilah kan? Yes, rugi. Walaupun Felda menerima hasil penyerahan menerima 5 bilion. 5 bilion ni dia buat bisnes lain. Okey. Kan? Yang sedihnya
tanah 350,000 hektar yang saya cakap tanah komersial tu, itulah pemberi pendapatan utama Felda. 80% keuntungan dan pendapatan datang daripada ladang tu. Apa tujuan penyenaraian ni? Sebenarnya yang murni, Objektif utama dia. yang murni dan yang tak murni. Yang tu soalan panas. Kalau ikut naratif masa tu lah. Okey. Perkataan naratif masa tu tak ada lah kan. Okay. Dia kata bila kalau antara salah satu sebabnya dia nak cari modal untuk tanam semula. Alasan dia lah. Tanam semula pokok tua untuk FGV dan Felda. Tapi sebenarnya kita setiap tahun memang ada program tanam semula. Kan? Dan bila dia dapat duit tu pun, FGV banyak tak buat tanam semula. Okay. Sebab tu yield dia ataupun hasil ladang dia sangat rendah. Tahun 2023 kalau tak silap, 13 tan per hektar setahun. Sedangkan average national punya yield 20 tan per hektar setahun. Paling rendah pun 18 tan per hektar setahun. So kita memang below the par. Sebab bila kita tanya balik kenapa banyak pokok tua. Dulu duit yang penyenaraian kenapa tak tanam? Kalau tanam 2012, sekarang ni dah prime. Okey. Ini yang banyak orang tak jelas. Okey, so penyenaraian untuk dapatkan fund baharu, capital fresh daripada market. Tetapi tak digunakan sepenuhnya untuk Penanaman semula. Sepatutnya semula. Sekarang ni prime kan? Ya, sepatutnya prime yang mungkin kita ada aging profile yang sangat baik lah sekarang. Dan kalau dia berjalan dengan baik, memang boleh dapat keuntungan. Tapi model asal tu dengan pegangan 34% hanya menerima dividen masih tak cukup untuk Felda. Dan berakhir dengan dinyah senarai. Ya. Itu episod hitam kan? Maksudnya apa yang kita perjuangkan dulu betul lah. Okey. Penyenaraian FGV ni akan merosakkan. Okay. Dan ia dipersetujui. Repeat lagi sekali. Penyenaraian FGV ni akan merosakkan Felda. Dah diberi amaran lebih awal. Sudah. Dan dibenci menjadi kaum minoriti, betul? Kita ditangkap. Kita masuk ke rancangan masa tu pecah kepala pun ada. Ya. Allah. Kan kita dihalang macam-macam lah. Tak boleh masuk, Sabah kena tahan dekat airport macam-macam masa tu. Ditekan sampai tahap macam tu sekali. Sampai saya SB sampai datang rumah. Tu zaman UMNO lah. Zaman UMNO lah. Melayu lah. 2011, Rauzan 2012. Melayu kan? Melayu lah. Melayu lah. Tapi ditekan oleh orang Melayu yang kita kita kena sedarkan bahawa kononnya hari ni yang jaguh, kononnya nak pejuang Melayu masuk dalam Felda, saya lah orang yang memperjuangkan Melayu. Ni seorang anak Felda, anak peneroka Felda yang menceritakan hal yang sebenar berkait dengan kerugian FGV itu sendiri. Dia patut sedar. Kita rasa marah lah. Kita rasa marah tau. Marah lah. Kalau kata Cina tadi lagi marah. Kalau dia namanya UMNO, dia buat tak apa. Dulu tekanan sangat kuat. Walaupun kita ada Ketua Pemuka Felda Kebangsaan. Ketua Pemuka Kebangsaan ni maknanya dalam 112,638 dia nombor 1. Kan? Masa tu Isa Samad nak luku kepala dia. Okey, simpan Isa Samad tu. Kita rehat dulu sekejap sebab tak nak panjang. Kita rehat. Kembali ke segmen ketiga. Dah panas tadi. Marah kita. Marah ni. So sebelum kita nak bagi kepada Rauzan essay berkait dengan seorang anak peneroka, anak Melayu. Anak Melayu tau. Kita nak cerita ni. Cuma Melayu bukan UMNO. Itu point dia. Tak sebenarnya Melayu UMNO tak semestinya kita tak masuk UMNO tak Melayu. Kita masih Melayu. Masih Melayu. Kita nak cerita berkenaan dengan tadi Rauzan ada ceritakan berkenaan dengan beberapa nama, antaranya Syahrir Samad dan kemudiannya Isa Samad. So sebelum kita pergi ke Isa Samad tu, sebenarnya nak tanya sedikit impak kepada seorang anak Melayu, anak peneroka di dalam peralihan modul asal fungsi Felda tu sendiri. Apa impak dia sebenarnya, Rauzan? Impact direct kepada peneroka. Bila Felda kewangan dia terjejas, aliran tunai dia terjejas, yang pertama kebajikan broker lah. Kebajikan hal ehwal peneroka tu terjejas. Dan yang paling penting ialah peneroka ni kalau kita cerita bilion-bilion macam mana pun, dia tetap bergantung kepada 10 ekar tanah. Dan bila model, selain daripada model makro tu diubah, model pengurusan ladang peneroka juga diubah. Apabila Felda mengubah, dulu saya cerita peneroka kerja kan. Sekarang tak, peneroka duduk rumah, anak syarikat Felda yang urus ladang. Bila kewangan terjejas, banyak urusan kewangan daripada hasil ladang peneroka digunakan oleh Felda. Felda rolling. Bila Felda rolling, bayaran kepada kontraktor yang menguruskan ladang peneroka tertunggak,
ada pernah sampai 600 juta. Pengurusan ladang bermasalah, broker pendapatannya sangat rendah. Bila broker pendapatan sangat rendah, hutang dia jadi tinggi. Inilah related dia. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyak program-program Felda nak buat dah terbengkalai. Contoh PGBF. Ada orang sebut, dia kata PGBF ni peruntukan daripada kerajaan 1.5 bilion setahun. Okay. 1.5 bilion untuk 20,000 unit rumah. 20,000 unit rumah PGBF ni 2013 umum, 2016 dah terbengkalai. Okay. Tapi kempen di Negeri Sembilan ada yang sebut kata sebab pertukaran kerajaan pada 2018 peruntukan tak disalurkan, tapi rumah tak siap. Menyebabkan rumah tak siap lah. Sedangkan daripada 2013 sampai 2017 hanya 200 juta je diperuntukkan daripada kerajaan pusat. Sepatutnya dijanjikan 1.5 bilion. 1.5 bilion. Masa tu kerajaan pusat siapa? Yang janji nak bina siapa? Itu satu bat lagi. UMNO lah. Satu bat lagi kerana nak PRK, saya tak ingat PRK mana. PRK dekat Pahang. Masa tu diumumkan harga rumah PGBF tu 90,000, sedangkan kos dia hampir 300,000. Okay. Dekat situ pun Felda kena tanggung lagi. Apa yang diumumkan ketika itu, duit raya ke apa ke semua tu sebenarnya menjadi hutang kepada Felda. Itu yang katakan Felda berhutang sampai 9 bilion, 8.9 bilion tu. Yes. Yang itulah. Sebenarnya, yang hutang tu nanti kita cerita berpisah sikit sebab apa. Okay. Saya tak setuju kalau kata Felda hutang 8.9 bilion ke adalah disebabkan broker. Itu salah. Okay. Hutang broker dengan hutang pengurusan Felda adalah berbeza. Kena pisahkan. Contoh, hutang Felda. Pembelian PT Eagle 2.3 bilion. Kat mana nak letak? Adakah termasuk dalam 8 bilion? Berapa hutang Felda sebenarnya? Pada 2020 atau 2019, hutang Felda mencecah 14 bilion. Dulu buka Felda 8.7 bilion pinjam dengan Bank Negara. Yang saya cakap 20 tahun lebih awal selesai. Lepas 20 tahun jadi 14 bilion. Macam mana tu? Hutang. Kembali muncul. Dan lebih lagi. Dalam masa 5 tahun. Dalam masa 2011, 5 tahun lah. 5 tahun lebih kurang. Yes. 5-6 tahun. Selepas penubuhan FGV. Yes, 2017 dah jadi dekat 14 bilion hutang. Daripada langsai, settle, cantik, pump 5 tahun di bawah pentadbiran seseorang, jadi hutang 14. Yes, jadi hutang 14 So, bilion. yang di saat-saat akhir tu, sehingga 2017 itu, pada ketika itu pengurusi Felda merupakan Tan Sri Samad lah. Felda memang rosak dalam tempoh 5 tahun je. 2012 sampai 2017. Itulah tempoh yang rosak. Kita bina daripada 1956 sampai 2000 yang dalam keadaan sangat sustainable. Yang mana hutang dah selesai, pendapatan bilion, cash in hand ada 2 bilion. Selepas 20 tahun, 2000 lah kan, 2017 berapa belas tahun, jadi 14 bilion hutang. Dengan cash in hand berapa? Sangat rendah kan? Mana ada cash in hand? Tak ada cash in hand. Sebab tu saya kata, sampai terpaksa Felda rolling duit broker. Rolling duit peneroka. Yes, rolling duit hasil ladang broker. Kenapa saya kata begitu? Salah satunya apabila Felda tertunggak bayaran kepada anak syarikat untuk operasi ladang 600 juta. Okay. Itu kepada kontraktor. Yes, dan Felda kepada kontraktor, dan Felda banyak kali masa tengah teruk kewangan Felda, banyak kali lewat bayar hasil broker. So peneroka tersepit lah. Masa tu bayaran hasil lambat, kontraktor yang bekerja pun memang buat piket lah masa tu. Kan? So siapa kontraktor yang uruskan ladang broker? Anak broker. Akhirnya kesan dia pada anak peneroka. Yes. Syarikat milik anak peneroka. Yes, ladang milik broker, kontraktor anak peneroka. So sebab kita punya komuniti ni semuanya duduk di situ, itulah aktiviti ekonominya. Soalan saya agak tajam. Peneroka sedar tak? Oh, susah juga nak cakap. Tapi sebenarnya masa 2018 tu kita berjaya lah. Okay. Kita berjaya mengubah minda masa tu, dan itu yang peralihan pengundian. Kita menang 21 parlimen yang ada Felda. Dan ada juga satu masa dulu orang kata undi Felda ni tak penting. Kan? Ni orang cakap dengan saya lah. Masa tu saya cakap dengan orang parti. Tapi saya tak nak sebut lah parti mana ke apa. Undi Felda tak penting. Tapi kita tengok Johor. Apa jadi? Bila 356 saluran, 100%
bersama mereka. Menang besar. Bila kita dapat undi 21 parlimen tu, dapat tukar kerajaan. Itu kesan yang besar sebab saya generasi ketiga, anak saya dah generasi keempat. Ada orang sampai dah generasi kelima. Kita ada hampir 3 juta warga Felda. Dan orang Felda ni kalau jumpa dekat mana-mana, kalau sebut Felda je, kita anggap dia adalah keluarga. Okey, satu keluarga lah. Satu keluarga. Okey, itu yang direct. Selainnya ialah apa kesan kepada KPF. Ini yang paling kesan besar dan sekarang ni tengah masalah. KPF nak bayar dividen pun lambat. Orang nak keluarkan duit untuk pergi haji, pun tak dapat 2-3 tahun. Koperasi Felda. Sebab dulu KPF pegang 49% FGV ataupun FHB. Masa tu Isa Samad paksa KPF lepaskan. Sebab tu 51% KPF, 49% Felda, FHB. Okay, kenapa dulu Raja Alias letak 51% KPF? Kenapa bukan Felda yang 51%? Sebab Raja Alias tahu akan ada orang cuba pecahkan ni. Okay. Bila 51% KPF pegang, kita nak keputusan KPF, koperasi, dia keputusan yang besar. Bukan seorang punya keputusan. Keputusan peneroka lah. Keputusan peneroka. Dan keputusan tu mesti melalui ahli lembaga dan ahli. Itulah besarnya koperasi. Tapi masa tu Isa Samad paksa. Paksa KPF jual pegangan di FHB. Dia paksa juga nak jadi chairman KPF. Sedangkan dia bukan warga Felda. Syarat KPF, 1 kaki tangan, 2 warga peroka. Okay. Dahsyat masa tu. Tahun saya nak. Tahun 2000, masa tu 2011 lah. Sebelum FGV lah. So persediaan sebelum untuk penyenaraian. masa kelang kabutnya masa tu untuk berlakunya penyenaraian, bermaksud mereka ada something kat situ kot. Yes. Sebab tu masa tu pengurusi Felda. Pengurusi Felda ni sebenarnya ada kuasa eksekutif. Walaupun dalam Akta 474 dia tak kata dengan secara literal pengurusi adalah pengurusi eksekutif. Tapi dalam pada seksyen 21, 22 dan 23 jelas menunjukkan pengurusi Felda ada kuasa, ada tanggungjawab eksekutif secara statutory. Sebab tu dulu Isa Samad power. Dan akhirnya sebab tu dulu Taib Andak power, Raja Alias power, Yusof Noh power. Sebab dia tahu kuasa eksekutif tu macam mana dia nak pegang. Sampai Isa Samad pun power lah. Kan? Power sampai lah sakau. Yes. Itu dia berjaya buat. absolute power tend to absolute corrupt lah. Akhirnya kan, akhirnya berlaku lah. Cuma orang tanya, okay, kalau PT Eagle tu scam, kenapa tak ada orang didakwa? Okay. Analogi mudah dia, itu adalah willing seller dengan willing buyer. Kau ceritalah macam mana pun. Jual beli adalah risiko. willing seller. Walaupun kan? dia setuju beli 2 kali ganda daripada harga pasaran, kan? Orang nak argue macam mana? Aku setuju, kau setuju, deal lah. Kan? So secara atas kertas tak ada masalah. So macam mana kita nak dakwa? So itu 2.3 bilion hutang yang Felda masih kena bayar sampai sekarang, tapi 1 sen pun tak terima apa-apa pulangan. Dan yang paling kelakarnya ada jawapan kata, oh kita masa tu beli dapat tanah seekar 5,800, RM 5,800. Kita bukannya beli tanah, kita beli saham. Orang tak faham. Orang tak faham. Itu saya cakap, okay, kalau betul itu tanah kita dapat tanah, kita pergilah ambil buah kat sana. Kita jual, duit tu kita bayarlah hutang. Kita beli pegangan saham syarikat yang kalau ada untung dapat dividen. Dan saya pelik, orang lebih percaya Cina tulis daripada yang saya Melayu anak broker tulis. Cina mana? Cina tu Lim Siansi lah. Dah sebut dah. Saya nak sebut. Tak, saya pun pelik. Kenapa? Propaganda yang murahan, mudah untuk dihadam. Dia macam mana nombor 1, naratif tu orang tak nak terima daripada siapa. Kan, orang dah dia dah berjaya bina crowd dia apa semua, apa dia cakap mesti betul. Macam influencer lah. Bila dia satu tahap, dia dah ramai follower, dia dah ramai ni, dia akan rasa kalau orang tegur dia satu je, oi, memang teruk lah kena bantai. Itu salah satunya lah. Okay. So kita nak tahu, sampai hari ni pun kita tak begitu jelas sebenarnya yang sebut 14 bilion. Jadi bila orang kata Felda ni berhutang sebab broker berhutang ni, adalah salah sama sekali. Bukan semata-mata begitu. Dia kena pecah dua. Dia kena pecah dua. Peneroka pengurusan. Yes. Kenapa hutang tu timbul?
macam mana bila Felda urus ladang proker 10 ekar jadi hutang yang tinggi. Sedangkan dulu proker urus sendiri, berjaya buat bayaran kembali, ada tanam semula tahun 90 kan. Pun habis juga bayar, tak ada hutang. Tiba-tiba Felda urus ladang proker sejak tahun 2000, awal 2000 tu baru totally berubah lah model pengurusan ladang proker tu. 2015 kita start petikai hutang broker ni. Bila dia keluarkan, kita minta ada broker hutang sehingga 200,000. Bagaimana dengan 10 ekar ladang jadi hutang 200,000? Hasil pergi mana? Peneroka berhutang. Yes. Diserahkan kepada Felda untuk uruskan. Tiba-tiba datang berhutang. Ya, berhutang 200,000. Out of nowhere. Yes. Felda, sebab tu semua orang setuju ketika itu. Siapa pengerusi yang tak setuju? Tak ada. Idris Yusof, Sabrici, kan? Ini orang UMNO. Dia pun setuju bahawa hutang ni mesti dihapuskan. Dan walaupun penghapusan tu berlaku masa tu zaman Muhyiddin Yassin. Sebagai PM. Dapat connect the dot. Okay. Yes. Itu yang dikatakan penghapusan hutang peneroka lah. Dikatakan sebagai hutang peneroka lah. Dan Syarif Hamad pun adalah orang pertama, chairman pertama yang setuju pasal penghapusan broker. Dan dia buat program pada 2017, penghapusan broker, yang berhutang tolak 5,000, yang tak berhutang dapat 5,000. Menunjukkan apa? Semua orang setuju bahawa hutang broker Felda bermasalah. Bukan masalah broker. Broker mana tahu apa-apa. Kau dah suruh broker duduk rumah, kan? Ladang kau nak urus, tiba-tiba hutang tinggi, kau salahkan broker. Ada satu ketika saya tanya, kan? Ini macam mana hutang ni? Ataupun orang tu bercakap dengan saya, inilah broker. Kebun tak nak masuk, kan? Duduk warung. Bila berhutang tak nak bayar. Lepas tu nak rampas. Saya rasa masa tu macam, hinanya broker ni. Kan? Siapa yang nak ladang ni kau urus? Kau yang buat model supaya ladang ni serah kepada kau. Lepas tu kau kata aku tak nak masuk ladang pula, duduk warung. Aku masuk ladang dulu masa kempen. Lebih untung. Kan? Masa kempen tanam semula serah kepada Felda, siapa yang masuk ladang kena ugut. Siapa masuk ladang kena tangkap. Sebab dah serah ladang dekat Felda, tak boleh masuk ladang. Dan ada broker sejak tebang sampai hari ni tak pernah masuk ladang. Sebab apa? Sebab dia nak masuk ladang pun dah tak ingat, nak tanya orang malu. Kebun aku kat mana? Malu sebagai seorang broker tak tahu kebun kat mana. Inilah bila model tu diubah, hubungan broker dengan ladang putus, Felda dengan FHB putus, KPF pun teraba-raba. Hari ni apa yang orang bising KPF, hari tu mesyuarat agung KPF pun banyak orang berpiket depan korporasi, kan, minta pengeluaran saham dia orang untuk cairkan. Dia perlukan, saya tak ingat berapa ratus juta juga orang yang tuntut. Sebab dividen rendah. Kenapa dividen rendah? Itu direct tadi. Bila penyenaraian tu dibuat, KPF hanya pegang berapa persen je? 5%. Dulu KPF pegang 51%. Keuntungan FGV yang bagi dividen dekat broker sampai 15%. Bila KPF hanya pegang 5% dalam FGV, berapa dividen nak bagi? Dia suruh, contoh macam ni. Sekarang ni, ini aku punya angsa emas lah. Untuk penyeraian FGV, dia minta Felda dengan KPN ni jual angsa ni. Kau pergi beli angsa lain. Maknanya dia suruh buat bisnes lain. Ini core business. Dia nadi Felda peneroka dekat situ. Yes, kat situ. Itulah punca. Itu adalah enjin Felda dan broker. Walaupun broker ada 10 ekar tu, tapi itu enjin untuk ekosistem sosial ekonomi tu bergerak. Yang kita cerita sangat berjaya tu, apa semua pendapatan bilion-bilion, untung bilion-bilion. Dan dulu masa FHB untung bilion-bilion, broker tak peduli pun. Bukan maksud tak peduli apa. Dia rasa 10 ekar tu dia kerja, dia dapat pendapatan. Kemudian hujung tahun dia dapat dividen 15% daripada KPF. Itu cukup pada dia. Dan memang dulu banyak tabung. Tabung pendidikan, tabung itu. Banyak. Sebab tu dulu kita sebut Felda ni macam dia ada autonomi sendiri. Dia macam negara dalam negara. Sebab bila dia menguruskan komuniti tu sendiri, dia tak, dulu bantuan daripada kementerian lain tak boleh masuk. Okey. Sampai macam itulah umpama dia.
Memang Felda totally sendiri. Urus broker ni, kita cakap pasal pertanian ke pun Felda bantu. Pasal ekonomi lain ke, nak berniaga ke apa ke, semua Felda bantu. Sebab apa? Sebab Felda ada keuntungan bilion sebelum penyedaran FGV. Cukup untuk urus alih-wal broker. Dan kalau ianya tidak disenaraikan ataupun dia tidak disalah urus selepas penyenaraian, sepatutnya Felda ni lagi Saya nak kata macam ni lah. 2012 ataupun 2013 adalah episod hitam. Bermulanya episod hitam. 2012 lah. Itulah episod hitam yang membelenggu warga peneroka. So kita stop kejap, panjang, takut orang pening. Kita berehat seketika. Mind blowing lah. Sebab saya dah mula nampak the dot. 1956 bermulanya kisah Felda dan sangat sukses sehingga tahun 2012. Ekosistem yang cantik. Cuma masuk dalam episod hitam selepas 2012 apabila munculnya idea FGV. Penyenaraian lah. Dan akhirnya rugi yang terkesannya adalah peneroka, orang Melayu, hasil tangan orang Melayu yang bernama UMNO. Okey, tak nak cerita lain. Sekarang ni di bawah Melayu juga PMX. Apa yang beliau sedang buat? Apa beza Melayu yang terdahulu tu? Okey, lepas pertukaran kerajaan 2018, dekat situ bermula lah. Sebab masa tu kira Pakatan Harapan juga. Masa tu pun kita masukkan dalam manifesto untuk penghapusan hutang. Ada orang kata kita hapuskan sebab tuntutan manifesto. Sebenarnya bukan tuntutan manifesto semata-mata. Macam saya kata tadi, Syarif Samad pun setuju penghapusan hutang masa dia jadi pengurusi. Dia yang mulakan. Dia yang mulakan pelaksanaan lah. Kita tekan daripada 2015. Okay, kemudian pasal Nyah Senarai. PMX yang berjaya buat Nyah Senarai. Itulah climax. Climax pertama pemulihan Felda ialah Nyah Senarai. Siapa yang berjaya buat? PMX. 2020-2021 tak berjaya. Sebab benda ni bukannya mudah. Sebab dia melibatkan bilion. Tapi tekad, keberanian. Sebab untuk perubahan Felda ni, berani tu nak kena ada. Siapa jadi chairman Felda, kena berani. Kalau tak berani, perubahan tu takkan berlaku. Kenapa saya kata begitu? Dah berapa kali tukar kerajaan, dah berapa kali tukar chairman, berapa kali tukar menteri, berapa kali tukar DG. Sebelum ni, tak boleh bergerak, tak boleh ke depan. Baru akhir ni selepas PMX pegang sebagai Perdana Menteri, kita nampak bergerak. Contoh sebagai penghapusan hutang yang selalu orang bangkitkan. Orang kata, oh ini bila Felda hapuskan hutang broker, kerajaan kena bantu. Betul. Tapi bukan hutang Felda tu semata-mata atas kepala broker. Saya tak boleh terima langsung kalau orang kata hutang Felda ni semuanya disebabkan broker. Menunjukkan bahawa broker ni beban Felda. Peneroka bukan beban Felda. Bukan. Sebab kita dah berjaya membuktikan broker bukan beban. Broker dah bayar hutang yang pertama, bayaran kembali tu sampai dapat hak milik. 20 tahun beban? Awal lagi. Dan hasil daripada ladang broker yang menghasilkan bilion-bilion. Untuk operasi Felda. Di mana? Di mana beban Felda ke atas broker? Kan? Sebab asasnya kita menyara hidup kita daripada 10 ekar itu saja. Dan selain daripada dividen KPF lah. Kan? Satu, Nyah Senarai. Kan? Sebelum ni buat-buat tak gagal, buat-buat gagal. Sampai kan board FGV sendiri pun tak setuju. Tapi bila tukar kepada PMX, baru dia benar-benar berjaya. Itu adalah climax pertama kejayaan pemulihan Felda. Next apa yang kena buat? Next adalah bagaimana betul-betul nak menukar ke model asal tu dengan lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Dengan generasi dah lebih 5 generasi. Macam baru-baru ni PMX umumkan membenarkan pembinaan rumah generasi kedua di tanah broker. Rumah broker asal tu yang suku ekar tu. Kerajaan benarkan pembinaan rumah kedua. Dulu dalam GSA memang dia tak benarkan. Sebab dia tak nak. Kalau dulu saya broker. Saya dapat rumah kat situ. Saya bawa pula abang saya buat rumah kat belakang. Faham. Keadaan masa tu mesti boleh sesuai berlaku. Lah. Sebab masa tu semua orang susah, tak ada tempat tinggal. Kan? Tapi sekarang dah tak boleh. Kenapa sekarang ni perlu? Sekarang ni perlu bila rumah asal adik-beradik tak nak kacau. Sebab bila kalau contoh saya pewaris, saya duduk rumah tu. Bila saya ada anak, saya meninggal, anak saya duduk. Tapi adik-beradik saya hidup lagi.
Kan anak saya duduk dah kahwin pula. Adik-beradik saya nak balik. Okay. Bukanlah nak balik apa pun kenangan, nak balik kampung. Balik raya. Tapi bila ada anak saudara kat situ dah tak sedap. Yalah. Satu. Okay. Yang kedua, rumah peroka dah kosong. Kan? Felda ni makin lama sebab model asal tu ditukar, Felda semakin kosong. Felda semakin kosong. Semakin kosong. Peroka dah meninggal dunia. Generasi banyak keluar. Okay. Kan? Ladang, Felda dah urus. So nak buat apa balik kampung? Tunggu je lah dapat hasil. Bulan-bulan telefon pejabat. Ataupun tengok akaun bank. Masuk duit. Hubungan generasi dengan Felda, dengan rancangan dan ladang tu pun terputus. Ini betapa besarnya kesan apabila model itu ditukar. Sebab tu saya selalu sebut, Felda bukannya gagal. Felda rosak dan sesat. Okay. Rosak sebab dirosakkan, yang tadi kita sebut tu. Sesat sebab dia ubah model. Jadi ubat kepada sesat apa? Balik kepada pangkal jalan dulu. Baru Model kita asal. teroka jalan baru. Okay. So sekarang ni, apa yang PMX buat adalah kembali kepada model asal. Itu dulu. Sebab itu dah terbukti dah. Kenapa kita nak cuba jalan lain? Berbanding yang sebelum ini lebih kepada kita ke depan lagi. Sedangkan kita ni dah sesat dah ni. Kan? Kalau lagi ke depan tanpa balik ke pangkal jalan, kita akan lebih sesat. Jadi apa next yang PMX perlu dan akan buat? Tadi climaxnya ialah menyah senarai. Kembalikan enjin pendapatan Felda tu kepada Felda. Okay. Pendapatan tu sebab tu dia target 1 bilion apa semualah bla 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 lah. Bila FGV dah kembali, kita perlu penstrukturan pengurusan dan kewangan tu balik. Kita tengok perniagaan teras kita, fokus kepada perniagaan teras. Ladang 350,000 hektar. Macam mana? Kan? Perlu belanja untuk pastikan lagi 3 atau 5 tahun dia akan mendatangkan hasil. Kilang macam mana? Pastikan operasi tidak terjejas. Jangan potong-potong bajet sebab nak dapatkan 1 bilion sampai ke operasi terjejas lagi 2-3 tahun kilang pun rosak. Ini perkara-perkara yang perlu jelas. Dan model pengurusan ladang peroka macam mana? Nak ubah balik? Nak ubah ke asal ke ataupun macam mana? Sekarang ni terputus dah lama. Nak suruh balik semula bukan senang. Betul. 20 tahun terputus ni. Pokok sawit pun tengok daripada luar je. Kebun pun tak tahu. Tiba-tiba kita nak suruh balik. Tak mudah. Proses itu. Mesti ada satu proses 5 tahun untuk pemulihan. Bukan pemulihan. Pemulihan dah berlaku dah. Kita nak ada satu term lah. Okay. Apa 5 tahun pertama selepas penyah senaraian FGV, kita dah balik pada asal. Macam mana kita nak back to basic. Back to basic and then go further lah semula. Sebab kalau dalam tempoh 5 tahun kita berjaya pulihkan FGV dan Felda, kita akan pergi lebih jauh. Sebab revenue sekarang FGV 20 bilion. Revenue Okay. Revenue 20 bilion. Dulu yang kita cakap untung bilion-bilion, revenue baru berapa bilion? Tak sampai 10 bilion pun. Dulu revenue FHB tak sampai 10 bilion pun boleh untung bilion. Okay. Sekarang kalau betul-betul urus revenue 20 bilion, berapa agak-agak untung? So kita perlu kembali. Kalau kita ambil lah satu contoh syarikat peladangan kelapa sawit, UP Plantation. Okay. UP Plantation tahun 2020, tahun lepas 2025 mengumumkan dia punya keuntungan 34% daripada revenue. Kalau 20 bilion 30%, Yes. dah Boleh kira 7 ke 8 bilion. Yes. 7 ke 6. Kita tak cakap lah pasal 34%, kita cakap pasal 15%, separuh lah. Dah berapa? Sedangkan Felda sekarang mungkin memerlukan 1.3 hingga 1.5 bilion saja setahun. Okay. Ini memang kena buat. Kalau peluang ini tak digunakan sebaiknya, pemulihan ataupun penstrukturan semula tu tak dibuat, Okay. Felda ni tutup. Felda mesti dapat kepada orang yang tepat. Yes. Satu, PMX dah mulakan dengan menyah senaraikan. Yeah. Kedua, kembali kepada model asal. Yes. Ketiga, mungkin strukturkan balik kepada basic. Yes. Basic income, Yeah. basic things yang dibuat. Yes. Yang dibuat berpuluh tahun daripada asal tu. Betul. Supaya, dan yang paling penting integriti kot. Yes, itu Saya nak integrity dan leadership. Leadership Saya nak integrity. tambah satu point sebenarnya yang banyak mungkin miss out lah kot kan. Soal 450 juta diperuntukkan untuk membaik pulih rumah pegawai-pegawai Felda itu sendiri pun memberikan impak yang cukup tinggi. Ya. Sebab contohlah macam tadi Rozan cakap, ni melibatkan 20 tahun gap. Kan, bagaimana kita nak memastikan generasi baru ni kembali balik ke Felda Ya.
nak memulakan semula perkara yang generasi yang lepas ni dah tinggalkan. Ada yang macam Rozan cakap tadi. Kebun pun dah tak tahu kat mana. Itu critical tu. Critical. Itu is very critical. So sebab kita nak reintroduce balik kepada generasi baru dengan method yang lebih moden. Betul. So is interesting sebab saya rasa anak muda sekarang ni pun berminat dengan agriculture juga. Saya rasa kan kalau period 2012 hingga 2017 tu tak berlaku, Felda ni ada universiti Felda sendiri. Ada ekosistem yang sangat cantik sebab dah hutang tak ada, consistent profit billion per year. Kalau saya lah jadi pengerusi Felda kan. Sekurang-kurangnya saya ada share dekat Nestle 30%. Ya. Apa produk Nestle yang tak pakai minyak sawit? Ya, Betul? menguasai. Itu paling simple. Kenapa kita perlu beli share yang pelik-pelik? Ya. Kan? Kita pergi invest benda yang bukan kita punya perniagaan teras. Nestle kan? Ya, Nestle. Banyak pakai kan? Oil, fat semua Saya tu. boleh kata tak ada produk Nestle yang tak ada pakai minyak sawit lah. Boleh kata sama macam tu lah. Kecuali Nescafe ke apa itu mungkin lah kan. Kopi tu. Tapi yang lain semuanya pakai minyak sawit. Sebab tu, dulu ada orang sebut, saya tak nampak lah masa depan minyak sawit. Ada orang sebut ni, orang besar lah. Saya pun pelik. Orang besar Felda. La ilaha illallah. Kan? Sebab tu, kenapa Felda ni berjaya dulu? Okey. Nombor satu, sebab kita ada tanggungjawab fardu kifayah. Tanggungjawab. Ini orang tak nampak. Sebab kita menyediakan dan memastikan masa tu kat rumah ni ada minyak masak. Minyak masak penting tak? Betul? Sangat penting. Penting. Dan produk hiliran lain. Sabun, margarin. Ya. Kan? Dan hari ini kita pergi satu lagi yang lebih besar, green energy. Ya. Berapa banyak waste dan sumber sawit yang digunakan untuk green energy. Kita pun dah umumkan 100% biodiesel kan. Biodiesel, yes. 100% kan. Sekarang pun ada B50, B70. Ini benda yang sangat luas dan besar yang sepatutnya pendapatan bukan sahaja Felda, negara pun menyumbang yang sangat besar. Ini satu perjuangan sebenarnya. Ya, kita nombor 2. Perjuangan lah. Sebab tu ada orang kata, oh mana boleh kerajaan tetapkan kita mesti tanam beras je tak boleh ubah. Broker Felda pun tak boleh ubah tau. Siapa yang cakap dulu tu? Tak pasti. Kedah lah. Oh, Kedah. Okey. Kan? Sebab memang ada, kami pun terima, dah ada perjanjian. Kita tak boleh ubah tanaman. Okey. Dan kita kena ada rasa tanggungjawab. Kita kerja sawit ni ada sebab untuk keperluan lain. Kita nombor 2 terbesar di dunia tau. Bukannya kecil. Nombor 1 Indonesia lah. Kan? Jadi sumbangan kita kepada negara, sumbangan peroka kepada dunia itu besar. Orang pun pelik kan. Kenapa ni asyik peroka je, hari peroka dapat macam-macam. Dia tak tahu sebenarnya sumbangan kita tu kitaran ekonomi ikut turnover tu semua lebih 50 bilion setahun. Itu ialah mungkin cerita ni saya tak boleh sahkan lah sebelum kita habis untuk sesi ni. PMAT berucap dan dibu dalam keadaan apa yang cuba PMAT buat ni nak menyelamatkan. So something wrong ni yang perlu kita buat. Orang masa tak nampak. tu ada salah faham sebenarnya. Yang saya faham, ada orang bagi tahu saya yang pergi sana. Masa tu saya tak dapat adik. Sebenarnya dia ada orang yang berdiri dan orang belakang ni tak nampak. Okey. Kan? Dia bercampur-campur. Yang bu tu ada orang kata tak setuju pasal perumahan kaki tangan. Pengumuman tu dia kata ini kan hari peroka. Kenapa pula pasal kaki tangan? Ada elemen tu Ya, ada elemen tu. Tapi sebenarnya kaki tangan pun penting. Peroka ni berjaya pun sebab kaki tangan. Sebab dulu yang masuk Felda ni pokok sawit pun tak pernah tengok. Ya. Kan? Siapa yang latih? Kaki tangan. Kaki tangan lah. Dulu kaki tangan memang sangat superb lah. Okey. Alright. Kita berhenti sebelum kita ke segmen yang terakhir. Segmen terakhir, segmen yang kelima, kita nak bagi ruang seluas-luasnya kepada Rauzan sendiri sebagai anak Melayu, anak peneroka, anak Felda sendiri. Melayu walaupun bukan UMNO. Aku tekan kali benda tu. So, kita nak bagi ruang sepenuhnya untuk Rauzan sendiri mungkinlah memberikan sedikit peringatan kepada anak Felda, peneroka Felda. Peranan Rauzan yang bertahun-tahun selama ni yang ditekan, bermacam-macam liku-liku dah dihadapi. Apakah pesanan kepada peneroka dulu? Kepada peneroka terutama lah. Belum ke lain. Okeylah. Saya bercakap atas kapasiti saya anak peroka dan cucu peroka.
Dan saya anggap warga Peroka tu adalah keluarga saya. Peroka tu dan Perokawati tu ayahanda dan ibunda saya. Sebab kita masuk, kita semua sama. Kita daripada orang yang miskin. Sebab syarat untuk masuk Felda ni nombor 1, miskin. Tidak memiliki tanah dan tiada kerja. Okay. Jadi kita semua sama. Saya pun memang orang miskin. Dan kita telah bina. Kita telah bina walaupun kita setuju yang bina tu UMNO. Ketika tu dia perintah. Tapi yang merosakkan juga adalah UMNO. Ibu segala kerosakan Felda ni, yang apa yang kita rasa susah hari ni, bantuan tak ada, rumah tak siap, itu bla 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 bla. Apa yang kita rasa susah hari ni adalah sebab penyelesaian FGV yang gagal. Apa bukti gagal? Bila dia dinyah senaraikan. Semua orang, tak kira UMNO, tak kira Pakatan Harapan, tak kira Perikatan Nasional, memang setuju akhirnya FGV perlu dinyah senaraikan. Kalau tanya ya ke PN setuju, boleh tanya PAS, boleh tanya kawan-kawan kita yang dalam NGO PAS. Dia pun dulu sama-sama lawan juga penyelesaian FGV. Okay. Yang pecah kepala dulu zaman PAS lah. Okay. Kan? Okay. Tapi kita cuba berjiwa besar. Lepas bertukar kerajaan 2018, kita kumpul semua. Dulu kita bertembung. NGO Felda dengan NGO di luar ni, walaupun kita sama-sama anak dan cucu pemuka, kita bertembung. Sebab yang sebelah sini mempertahankan penyelesaian. Yang sebelah sini menghalang penyelesaian. Tapi selepas pertukaran kerajaan 2018, apa pertama yang kita buat? Kita buat meja bulat. Semua NGO yang kita bertumbuk apa semua sebelum ni, kita duduk sama satu meja, kita cakap kita buat muafakat. Sebab Felda ni dibina dengan muafakat, berjaya kerana muafakat. Kalau kita berpecah, Felda ni akan hancur. Macam mana kita berpecah hancur? Itulah masa penyelesaian, kita berpecah. Setuju dan tak setuju. Dan apa yang kita bangkitkan masa dulu, ianya terbukti. Climax ke bukti yang penyelesaian ni gagal bila ianya dinyah senarai. Pada waktu PMX. Yes. Pada waktu yang PMX. gagal dibuat pada waktu sebelum. Sebelum ni gagal. Sebab apa? Tak ada keberanian. Dulu saya pernah pesan dekat satu pengurusi. Datuk Seri, dulu masa nak disenaraikan ni, diorang buat gila. Gila lah. Kan? Itu yang sampai pecah kepala lah, kena tekan lah, kena tangkap lah, ketua Peroka Kebangsaan nak kena luku lah. Gila. Nak paksa KPS jual pegangan. So untuk nyah senarai, kita kena buat gila lah. Tapi benda tu tak dapat dilaksanakan masa tu. Tapi dengan tekad yang baru daripada PMX, yang memang banyak buat tindakan berani, contoh subsidi bersasar lah, itulah inilah. Saya percaya walaupun tukar kerajaan lepas ni, subsidi bersasar mungkin akan kekal. Betul. Cuma mungkin dari segi value dia lah, siapa yang berani buat dulu? Tak ada orang berani. Ada orang berani, betul. Kan? Dulu pun orang nak nyah senarai malu. Dulu aku yang sokong nyah senarai. Senarai takkan aku nak senarai. Dulu aku tangkap kau untuk senaraikan, sekarang ni aku nak nyah senarai. Tapi hari ni PMX yang berjaya buat, walaupun ketika itu pengurusinya daripada UMNO. Maknanya kita setuju bahawa penyenaraian tu gagal. Jadi kepada warga Felda akan datang. Kan, untuk seterusnya. Kita sedang melalui perubahan yang lebih besar. Kita kena tahu apa punca, siapa punca. Kalau kita nak perubahan dengan orang yang sama, cara yang sama, takkan berlaku. Kita memang kena ubah. Jadi sekarang ni adalah waktu perubahan. Kita lihat, kita tengok fakta, jangan percaya penulisan. Masuk ke fakta penulisan tu, mesej kepada mereka yang dekat media sosial yang menulis mengarut-ngarut Lim Sian Si. Saya sebut terus. Contoh Lim Sian Si, dia Cina. Kan? Kenapa kau dia anak Felda ke? Dia bukan anak Felda. Kenapa nak percaya apa yang dia tulis? Kan? Saya ni anak dan cucu Peroka. Saya, apa kepentingan saya? Kan? Jadi di sana semak dan imbang. Sekarang kita ada ChatGPT. Kan? Bila dengar dan baca, kita boleh fact check dengan GPT. Betul ke ini? Betul ke pembelian PT Eagle ni sepatutnya untung? Ataupun betul ke PJBF tak siap sebab lepas tukar kerajaan tak ada peruntukan? Cuba cek apa yang disebut dalam kempen Pilihan Raya Negeri Sembilan. Saya sebelum ni saya slow down sikit pasal penulisan Felda ni sebab saya rasa susah orang nak faham. Tapi saya nampak PRN Negeri Sembilan ni isu Felda sangat hot. So saya ambil kesempatan. Sementara orang tengah ambil perhatian, saya masuk.
Kan? Tapi alhamdulillah lah tulisan saya baru-baru ni pasal pembelian PT Eagle mengelupurlah Lim Sian Si. Ya. Saya cabar Lim Sian Si berdebat sebenarnya. Dengar tu. Dengar. Saya Tahu cabar. Dengar. Saya sampai tulis kat situ, kalau kau anak jantan, jom kita berdebat. Ya. Aku anak peroka, kau siapa aku tak peduli. Dia mungkin anak peneroka kot pada dia lah. Tak tahulah. Kan Cina ni dekat dalam Felda ni tak banyak. Okey. Kan kita nak tahu juga dia Felda mana. Ya. Sebab please tolong jangan manipulasi peroka. Peroka dah lalui zaman gelap. Tapi orang Melayu sangat percaya pada beliau. Pelik juga. Itu saya susahlah nak komen kenapa orang percaya. Tak boleh komen. Tapi dah di lontaran kalau nak berdepan bila masa. Yes. Sebab tu saya nak bercakap benda yang asas. Dan saya adalah warganya. Kan? Kalau saya salah cakap, okey. Kan? Ambillah apa-apa tindakan pun. Tapi setakat hari ni saya tulis dan saya bercakap di televisyen, saya apa semua, setakat hari ni tak ada lagi apa-apa isu yang berbangkit. Contoh, tulisan Lim Sian Si kata 5,000 beli saham PT Eagle dapat tanah 5,800 ekar. Itu sangat kelakar. Kita beli saham bukan beli tanah. Kan? Tapi ramai orang percaya. Orang paste dekat saya punya komen kan. Apa yang Lim Sian Si tulis. Cakap kenapa kau percaya Cina ni? Kau kata kau Melayu. Felda ni Melayu. Lepas ni kita nak kuatkan kuasa Melayu. Tapi Cina macam ni pun kau boleh percaya. Kau mempercaya Cina ni dah banyak memperbodohkan peroka Melayu melalui tulisan dia. Ini statement saya. Okey. Ini kita akan highlight dan main kan. Yes. Jangan risau. Cuma tadi mesej kepada peneroka, mesej kepada orang yang menyalahgunakan media sosial, mesej kepada pemain politik pula. Jangan. Kepada pemain politik, jangan manipulasi isu warga peroka ni untuk kepentingan politik. Sebab apa yang berlaku sebelum ni pun rosak sebab politik. 2011 dan 2012 dan 13 tu sebelum pilihan raya 2013, pertembungan dan perpecahan antara warga peroka sangat besar. Kerana apa? Kerana politik. Rosak pun sebab politik. Tapi tanpa kuasa politik, kita tak bolehlah nak cerita pemulihan ke atau apa semua. So kita memang kena guna kuasa politik. Jadi hari ni PMX dah ada kuasa, dia guna kuasa politik tu untuk pemulihan. Bukannya untuk kerosakan. Berbanding sebelum ni. Okey. Message. Message last. Saya nak sangat lah. Okay. Anak muda yang Gen Z ni mungkin tak tahu apa yang generasi kita tahu pengumuman durian runtuh apa semua ni kan. Tapi hakikatnya dekat sini kita tampilkan anak peneroka. Last. Apa mungkin Rauzan sendiri boleh ceritakan kepada anak muda lah. Generasi baru yang boleh undi ni kan. Yang sepatutnya mereka sedar bahawa mereka yang melaungkan Melayu, tapi hakikatnya inilah apa yang Rauzan ceritakan. Mereka yang merosakkan. Sebab kalau kita ikut struktur, Menteri Felda Melayu, Pengerusi Felda Melayu, DG Felda Melayu, Kaki Tangan Melayu. Kita semua Melayu. Adalah beberapa persen Cina dan India. Tapi sangat sikit, kurang daripada 2%, kurang daripada 5% lah. So, kalau kita kata kita berubah tu, kita undi tu sebab semata-mata kerana Melayu, Felda ni rosak sebab Melayu. Berjaya juga sebab Melayu. Dan akan kembali berjaya juga kena Melayu. Yes, yang akan memulihkan juga Melayu. Jadi kita ni kena bersama, bukannya semata-mata sebab orang kata dia Melayu. Kan? Tapi kalau kita tahu yang dia Melayu yang akan membantu dan akan membawa warga Felda ni untuk lebih ke depan, please. Sejarah dah terbukti. Yang gagal tetap gagal. Yang rosak tetap rosak. Siapa pun parti, siapa pun Perdana Menteri, kita tetap duduk di rancangan Felda. Itulah tanah kita. Itulah keringat dan darah kita. Kita mesti pertahankan. Kita bersama. Kita pilih orang yang betul dan bukan orang yang akan merosak. Kita bukan nakkan orang yang bermain dengan slogan, tapi kita nakkan orang yang ada keberanian ambil satu langkah yang akhirnya memberikan apa yang diimpikan oleh di kalangan anak Felda tu sendiri. Betul. So kita rasa untuk episod kali ni, saya harap boleh tak saya kata macam ni? Ni the best episode lah. This is one of the best episode because saya sejujurnya saya tak faham sebelum ni. Ini the best episode. Saya boleh katakan the best episode.
Boleh, saya cuba bagi yang termudah. Sebab saya dah mula faham. Ha. Saya mula faham apa itu masalah sebenar Felda. So, tutup hari ni. Okay. So kita ucapkan terima kasih banyak kepada tetamu kita. Rauzan ataupun Redwan? Rauzan. Rauzan. Saudara Rauzan Esa. So insyaAllah dengan apa yang dikongsikan oleh saudara Rauzan kita pada hari ini berkaitan dengan hal ehwal Felda daripada untung, jatuh dan kemudian di dalam fasa pemilihan yang diusahakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia kita. Kenapa kita nak bawa individu ini? Kerana kita tak nak dengarkan lagi ada individu-individu di kalangan ahli politik yang sering memainkan sentimen Melayu Islam. Kerana sepanjang pentadbiran negara kita tidak pernah lari daripada asas perlembagaan negara kita iaitu Melayu dan juga Islam. Dan kita harap kepada orang Malaysia kita lah, orang Melayu kita sendiri yang beragama Islam sekalipun, kita kena stop berfikir seperti minoriti. Kita ialah satu bangsa dan juga beragama Islam yang majoriti dalam negara ni, tidak perlu lagi termakan dengan hasutan yang kononnya bahawa itu tergugat, ini tergugat, Cina nak ambil, ini nak ambil. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, yang merosakkan negara kita hari ini puluhan tahun dibina oleh mereka yang terdahulu, dirosakkan oleh orang Melayu sendiri. Dan saya harap orang macam Rauzan dan Ridwan tu kembar kan. Watak ni kita replicate 100 orang daripada orang anak Felda yang betul. Sebab saya buat status saya tu, saya ambil status Redwan Esa yang 5 tahun punya kerugian tu, saya baca betul lah. Saya buat short status dekat Facebook dan TikTok, muncul sangat ramai anak-anak Felda generasi kedua ketiga yang berkongsi benda yang sama, yang sedang marah. So kita nak melahirkan orang sebegini supaya kesedaran tu muncul kembali. Saya memang ambil tanggungjawab untuk educate lah, supaya warga Felda ni faham apa sebenarnya. Dia faham. Satu lagi, berani. Yang tu yang kita kurang sekarang. Bila dia faham, dia akan berani dan dia dapat roh Felda tu. InsyaAllah selepas itu bila kita ada semua ni, kita tak akan berpecah. Sebab macam saya kata tadi, Felda ni dibina dengan muafakat, berjaya dengan muafakat. Okay, alright. Cantik tutup tu. Cantik penutup dia. Okay. Dan kita pun mengalu-alukan, kalau ramai lagi anak-anak muda ataupun sesiapa sahaja yang mungkin nak sudi untuk ke depan, mungkin nak mendedahkan sedikit lah berkait dengan kononnya orang ni memperjuangkan Melayu ke memperjuangkan Islam ke, tapi hakikatnya berbeza. Kita menjemput lagi kalau ada yang sudi bersama dengan Open Mic Malaysia. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua viewer kerana support kita all the way. Sekarang kita dah episod yang ke-6 dah. Dan kita harap sokongan anda terus berterusan sampailah Open Mic Malaysia ni ada lagi lah. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.